Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Aira Insyirah binti Azman di rancangan Biar Tahu Jangan Keliru bersama Ustazah Baria. Pelbagai lagi soalan yang akan dibincangkan oleh kita dan Ustazah. Ustazah, mak saya ingin merasakan masakan, sama ada masakan itu masin, manis atau pahit. Bolehkah kita merasa makanan ketika berbulan puasa, Ustazah? Terima kasih Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menjawab persoalan Aira tadi, bolehkah kita merasa makanan ketika berpuasa? Jawapannya, merasa masakan tu tadi ketika berpuasa dibenarkan ataupun dibolehkan dalam Islam. Seperti dalam hadis yang berbunyi la ba'sa ay yatata'amal kidari anisyai awisyai. Maksudnya yang bermaksud tidak mengapa merasa makanan daripada periuk ataupun seumpamanya. Maksudnya kat sini kita boleh merasa masakan tersebut di hujung lidah. Kita ambil makanan, kita rasa di hujung lidah kita. Tetapi jangan sampai masakan tu kita masuk ke dalam rongga tekak ataupun kita telan ataupun kita rasa sampai ke tekak. Itu tak boleh. Okay, boleh menjawab soalan tu Aira? Terima kasih Ustazah atas penerangan yang cukup jelas. Kawan-kawan, maknanya kita bolehlah merasa masakan yang kita masak. Tetapi di hujung lidah saja, jangan sampai di rongga-rongga. Jumpa saya di episode seterusnya. Bye-bye.